Portable steam iron ni memang betul-betul function tau. Kalau sebelum ni, bila korang travel, mesti risau. Hotel tu ada iron ke tidak. Sekarang dah tak payah risau, korang pakai je steam iron yang ini. Yang ini saiz dia kecil, memang muat masuk dalam beg. Kita boleh adjust macam ni. Nak adjust macam ni pun boleh juga. Lepas tu, dia bagi ini, kita kena letak air dalam ni sebelum kita nak start iron. Okay, korang nampak ni, penutup ni korang buka. Okay, lepas tu korang masukkan sahaja air dalam ni. Okay. Bila dah masuk air, tutup balik. Tutup rapat-rapat. And then korang dah boleh start iron. So, iron ni dia bagi pelik dia. Lepas tu korang dah boleh guna. Okay. And then korang iron je macam biasa. Okay. Dia memang sangat-sangat smooth. Sangat-sangat sedap guys. Korang boleh adjust ikut suka korang. Korang nak adjust macam ni. Nak buat macam ni boleh. Ikut suka korang. Okay. Macam saya suka bila dia besar sikit macam ni. So nampak tu kedutan tu memang hilang dengan cepat sebab dia jenis steam tau. Bila steam macam ni memang best sangat nak iron. Okay, so dekat mana korang nak dapatkan ni? Korang tekan beg kuning dekat bawah.